PM Anwar gesa rejim Zionis Israel segera bebaskan semua aktivis GSF. Siasatan terhadap individu terlibat rasuah tetap dibuat tanpa pilih bulu. Hamzah Zainuddin sifatkan tindakan rejim Zionis Israel pintas kapal GSF sebagai jenayah serius. Pemuda UMNO beri kata dua agar kerajaan batal jemputan Trump jika aktivis tidak dibebaskan. Bekas Menteri Pendidikan dakwa budaya Deep State dan Little Napoleon adalah benar. Dan penganalisis berpandangan, Azmin Ali perlu ambil peranan selesaikan masalah dalaman bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Saya menggesa agar semua aktivis serta sukarelawan Malaysia dan antarabangsa dibebaskan dalam kadar segera. Itu yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menggesa rejim Zionis Israel segera membebaskan semua aktivis serta sukarelawan antarabangsa termasuk rakyat Malaysia yang ditahan selepas kapal Global Sumut Flotilla GSF dipintas. Tegasnya, misi tersebut merupakan usaha kemanusiaan yang membawa orang awam tidak bersenjata bersama bantuan penting untuk rakyat Gaza, namun telah dihalang dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Katanya dalam satu hantaran Facebook, beliau menerima maklumat daripada pasukan aktivis dan sukarelawan Malaysia selepas rejim Zionis memintas konvoi Global Sumut Flotilla. Menurutnya, kerajaan akan melakukan yang terbaik untuk membebaskan warga Malaysia dalam tahanan. Ujar beliau, dengan menyekat misi kemanusiaan ini, Israel bukan sahaja memperlekeh hak asasi rakyat Palestin, malah telah menginjak nurani masyarakat dunia yang kini tidak lagi bersama Israel. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata, siasatan terhadap individu terlibat rasuah tetap dilakukan tanpa memilih bulu meskipun membabitkan tokoh yang dianggap berjasa pada negara. Katanya, jika jasa seseorang itu menjadi penghalang kepada sebarang siasatan dan tindakan, keadilan boleh terganggu kerana semua pihak termasuk tukang sapu mempunyai jasa kepada negara. Bahkan katanya, Firaun yang zalim juga mempunyai jasa jika ingin diambil kira dari aspek itu. Datuk Seri Anwar bagaimanapun menegaskan kenyataan itu bukanlah bermakna beliau membandingkan Firaun dengan mana-mana individu yang ditangkap kerana terbabit dengan salah laku rasuah ketika ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memuji SPRM di bawah kepimpinan Azam Baki yang berani bertindak terhadap pembesar yang berpengaruh dalam negara ini. Katanya, ia merupakan sejarah yang belum pernah dilakukan oleh badan penguatkuasa itu sejak negara mencapai kemerdekaan. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menegaskan tindakan rejim Zionis Israel memintas kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF dan menahan aktivis yang dalam perjalanan menghantar bantuan ke Gaza disifatkan sebagai jenayah serius serta pencabulan terang-terangan terhadap Konvensyen Geneva dan Undang-Undang Maritim Antarabangsa. Tindakan itu merupakan satu penghinaan besar terhadap usaha kemanusiaan global dan wajib dikecam sekeras-kerasnya oleh masyarakat antarabangsa. Katanya, sikap biadab dan zalim rejim pimpinan Benjamin Netanyahu bukan sahaja bersifat intimidasi terhadap aktivis antarabangsa, malah mencerminkan keangkuhan Israel yang secara terbuka memperlekehkan undang-undang antarabangsa. Krisis Palestin adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah moden. Dunia tidak boleh terus berdiam diri. Sudah tiba masanya komuniti global bersatu untuk menghentikan kekejaman ini dan mengheret pelakunya ke muka pengadilan antarabangsa. Pada masa sama, Hamzah menyeru kerajaan Malaysia agar lebih tegas dan proaktif dalam mendesak tindakan konkret
oleh badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Kesatuan Eropah EU serta negara-negara serantau melalui ASEAN dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM. Beliau turut menggesa kerajaan memastikan keselamatan aktivis Malaysia serta rakan-rakan antarabangsa yang menyertai misi flotila berkenaan terjamin dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Dalam perkembangan berasingan, pemuda UMNO menerusi ketuanya Akmal Saleh memberi pilihan kepada kerajaan agar membatalkan jemputan Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump sekiranya semua aktivis global Sumut Flotilla GSF terutamanya rakyat Malaysia tidak dibebaskan Israel. Akmal dalam satu hantaran menegaskan jika jemputan itu dibatalkan, pemuda UMNO seluruh negara akan membuat bantahan besar-besaran semasa lawatan Trump ke Kuala Lumpur hujung bulan ini. Terdahulu, sekurang-kurangnya 12 aktivis Malaysia ditaham rejim Zionis Israel secara tidak sah di perairan antarabangsa dalam perjalanan misi kemanusiaan ke Gaza sejak jam 9 malam waktu tempatan. Julai lalu, Trump telah mengesahkan kehadirannya ke Malaysia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 26 hingga 28 Oktober ini. Kali terakhir AS menghadiri sidang kemuncak itu di Kuala Lumpur pada November 2015 menerusi kehadiran presidennya Barack Obama. Bekas Menteri Pendidikan Mazli Malik mendakwa budaya Deep State dan Little Napoleon. Penjawat awam bawahan yang berada di bawah sesuatu kedudukan tetapi berlagak seolah-olah begitu berkuasa dalam Kementerian Pendidikan KPM adalah sesuatu yang benar. Lapor Malaysia Gazette, keengganan penjawat awam melaksanakan arahan menteri bukanlah sesuatu yang asing sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Katanya, Syaza, mantan pegawainya telah membongkarkan sebahagian daripadanya. Terdahulu menerusi hantaran sama, Mazli merujuk laporan portal berita berkenaan bekas pegawainya Syaza Syarazad Alauddin On dalam perbicaraan melibatkan kes saman ponteng guru yang difailkan oleh Siti Nafirah Siman terhadap kerajaan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Malaysia kini telah melaporkan keterangan saksi berhubung kes cikgu ponteng sekolah yang telah dibawa ke mahkamah. Menurut laporan portal berita itu, Syaza memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu bahawa KPM mengabaikan laporan mengenai salah guna dana berbilion ringgit dalam satu projek selain kes penderaan kanak-kanak serta seksual. Penganalisis berpendapat Azmin Ali perlu mengambil peranan utama menyelesaikan masalah perpecahan dalaman bersatu sambil menegaskan kedudukannya sebagai setiausaha agung amat penting demi kelangsungan parti itu menjelang PRU 16. Lapor FMT Syaza Sukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM berkata, bekas Menteri Besar Selangor itu perlu mengambil langkah proaktif menyatukan parti serta memastikan beliau kekal relevan. Katanya, Azmin sepatutnya mengambil langkah proaktif kerana mempunyai pengalaman, rakyat mahu melihat apa yang mampu ditawarkan bersatu. Sebagai setiausaha agung, beliau boleh mengambil peranan dan meletakkan dirinya sebagai pengganti berpotensi kepada Muhyiddin Yassin pada masa hadapan. Manakala Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata, kekal bertahan selain kerjaya politik Azmin yang panjang menjadikannya seorang tokoh penting dalam bersatu. Beliau berkata, pertelingkahan dalaman yang berterusan berkaitan pertukaran kepimpinan termasuk kenyataan terbaru oleh Wan Saiful Wan Jan membawa tumpuan lebih terarah kepada Azmin. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.